Anugerah kehadiran terbaik KAFA 2025-2026 bagi tahun 1. Majlis menjemput dan mempersilakan Muzammil bin Mahathir. Anugerah kehadiran terbaik KAFA 2025 tahun 2, Aira Fisha binti Muhammad Fadli. Anugerah kehadiran terbaik KAFA 2025 tahun 3A, Nur Amara Batrisha binti Muhammad Saifuddin. Anugerah kehadiran terbaik KAFA 2025 tahun 3B, Alia Zahra binti Muhammad Hair. Anugerah kehadiran terbaik KAFA 2025 tahun 4, Aish Mikhail bin Muhammad Aizat. Anugerah kehadiran terbaik KAFA 2025 tahun 5, Ummu Humairah binti Adi Huzairi. Anugerah kehadiran terbaik 2025 tahun 6, Muhammad Farhi Darwish bin Muhammad Fairuz. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, kita beralih pula kepada anugerah sahsiah diri terbaik KAFA. Untuk itu, bagi tahun 1, dipersilakan Madam Muhammad Haidar bin Muhammad Rashwan Shah. Dipersilakan.